Okay, Assalamualaikum bang. Okay. Dekat Hussein Farm ni, dalam banyak-banyak haiwan kan? Haiwan apa yang paling susah nak jaga kat sini? Kita ada lebih kurang 50 lebih spesies haiwan. And then yang paling susah dan paling bahaya, kita ada burung kasawari. Burung paling bahaya di dunia, and then burung pembunuh nombor satu dekat dalam dunia ni. Yang haiwan lain semua kita boleh buat seseorang, tapi untuk burung kasawari kita kena ada 2 orang. Satu jaga pintu, and then seorang akan jaga dia punya pembersihan, bagi makan. Kita saat leka dia boleh attack. Sebab bahaya burung kasawari ni dekat bahagian kuku dia tu kita ada macam pisau. Dia kira tajam juga tapi di bahagian depan. Once dia akan attack, dia tu attack terus bunuh. Dia tak mencederakan, sometimes cedera, sometimes dia terus membunuh. Memang boleh luka teruk. Dia bukan luka yang sikit, ada luka yang buatkan kita cedera parah. Tu paling bahaya lah. Assalamualaikum. Adakah hasil daripada ladang ini ada tak dipasarkan dekat dalam Selangor atau ke negeri lain juga? Waalaikumsalam. So kita dekat zoo ni bukannya kita ada petting zoo semata. Dekat sini kita ada juga ladang ternakan, lembu, kambing. So antara salah satu produk yang kita ada kambing perap, harimau menangis dan juga ada yang lain lah. So dekat Selangor ni memang kita ada pasarkan. Kita ada letak dekat mini market, dekat Gerai Runcit. So kalau nak tengok, korang boleh je pergi dekat page kita Hussein Fauzi Farm. So boleh tahu dekat mana kita letak, dekat area berdekatan lah. Waktu operasi dan harga tiket di Hussein Fauzi Farm. Waktu operasi Hussein Fauzi Farm Kuala Selangor, pukul 10 pagi hingga ke 6 petang. Last beli tiketnya pukul 5.30. And then untuk harganya pula, dewasa RM15, untuk kanak-kanak RM7, bawah 2 tahun percuma. Assalamualaikum Kak, saya nak tanya dari mana akak tahu tempat ni? Waalaikumsalam. Saya tahu tempat ni daripada TikTok. Daripada TikTok? Oh, dia macam menarik lah dekat sini. macam menarik. Lepas tu dekat dengan kampung. So kebetulan nak balik, kita singgah sekejap lah. Terima kasih. Sama. Hai, hari ni saya bersama Ashraf. Okay. Dalam banyak kenapa datang sini? Sebenarnya saya datang sini sebab saya rasa tempat ni menarik untuk saya meluangkan masa lah. Saya nak saja nak survey pasal haiwan, dan saya nak luangkan masa. Dalam banyak-banyak tempat ni, haiwan apa abang suka? Saya paling suka tengok kuda lah. Kuda, okay. Saya pun suka. Terima kasih.